Hello and assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin, YouTuber Grab vlog kesayangan korang. So setelah 2 episod kita layan Grab waktu hari raya, hari ini kita dah hari biasa lah guys kan. Raya pun dah habis dah ni. So dah tak ada raya dah. By the way, sepanjang saya bawa Grab di hari raya, saya dapat banyak duit raya juga tau. So memang rezeki lah weh. Nak kata tips pun ya, nak kata sebagai duit raya pun ya. So terima kasih kepada semua customer-customer saya. Mungkin yang tengah tengok video saya ni pun ada juga yang menjadi customer saya. Dan korang bagi tips. Terima kasih guys. Okay guys, so saya nak berhenti sekejap. Kita isi minyak dulu guys. Sebelum kita isi minyak, kita intro dulu. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik guys. Okay guys, so macam biasa guys, hari ini kita akan buat sabar lah lajunya. Okay, so kita akan buat Grab di Putrajaya guys. Kalau dia hantar ke Kajang, kita layan ke Kajang. Kalau dapat order hantar ke Bangi, kita layan ke Bangi guys. So okay, jom kita masuk ke Putrajaya, tempat favourite kita guys. Jom guys, let's go. Okay guys, alhamdulillah masuk order yang pertama. Korang dengar lah dia punya ni. Saya tak pasti kenapa dia punya speaker dia macam tak dengar. Dalam kamera dengar ke? Bunyi cekelentong tadi. So masuk double order guys. Alhamdulillah order yang pertama untuk hari ni. So masuk Al-Firdaus, shawarma dan juga Q Bistro. Alah, saya dah salah masuk lah sempang. Tak apalah, kita pergi ambil shawarma dulu geng. Kedai shawarma ni dekat dengan ayam gepuk top global. Bukan, ayam gepuk Pak Gembos guys. So kita pergi kedai shawarma dulu. Lepas tu kita pergi Q Bistro. Awak, kejap awak. Awak ni sabar-sabar. Bagi saya jalan dulu Saya tak tahu awak perasan ke tak, ataupun awak memang saja je tempat yang awak parking tu tempat OKU tau. So wallahualam, saya tak tahu. Semoga dipermudahkan urusan. Okay guys, so kita dah nak sampai ke shawarma. Saya akan lalu kat sini je lah, senang. Alright, kita dah sampai. Assalamualaikum. Siap dah? 148? Belum? Disebabkan belum siap, kita masuk dalam tengok. Bang. Hai, apa khabar? Baik, sihat. Apa belum? Tengok-tengok je. No problem also. Bang, kalau untuk main bola lah, untuk apa saya buat Grab yang panas-panas kan. Waktu berpeluh. Ada yang ni. You recommend? Perfume. Full panas. Kan kita berpeluh kan. Tak nak spray ni. You tak ada kertas. Kertas try ni. Lama? Ni lama. Nak try hari ni. Easy free saya bagi. Saya pun tak ada perfume, saya try lah Dia ada 3 spot. Satu dekat leher. Ni. Kat belakang telinga. Saya try lah Kalau okey saya datang balik No problem. Everyone saya bagi. Okey, lagi? Mana? You recommend spray kat mana lagi? One, okay. two, Okay. Sekejap. Mam. Okay, done. Kalau wangi saya datang. 7 kali okey. Okey. Tapi wangi enggak bau dia? Dia tak pening. Saya pergi Bazar Borong. Saya pergi Bazar Borong, nasi jalan. Ada kakak dia cakap, apa nama? Saya cakap tak tahu. Saya break bro. You nak kata perempuan datang dekat you lah. Ya. Sebab sana dia tahu saya. If you want the best, this number 1. Ada number 2. Mana? Satu lagi. Ini test. Alah, sini saya pernah pakai. Dah habis. Ni saya dah pernah pakai. Tapi tak tahan lama. Mana? Ni lama. This one tak tahan lama. Saya dah beli. Saya tak tahulah. Sebab kalau indoor, you duduk dalam sini saja mungkin okey lah kot kan. Udah. You suka udah tak? Apa? Udah. Bau mood. Udah. Moda tu apa? Sini boleh lah satu. Di sekolah udah. Alah, saya tak suka yang macam ni lah. Orang Melayu tak suka macam ni lah bang. Kalau Arab pakai okey lah. Orang Arab, orang apa? Orang-orang abang lah. No, saya suka unisex. No, like laki dan perempuan okey. Ini bau honeymoon bang. You dengan wife, bau honeymoon. Dah kahwin belum? Saya belum kahwin. Allah Akbar.
Kalau kahwin saya cari khalta dulu yang pertama. You tahu khalta? Khalta it depends lah. Dia ada beza tau. Yaman punya, orang Arab punya berbeza. Ada satu uncle. Ah, Dia masuk jalan-jalan, uncle ada satu cashier. ah. Kawan, mana madu. Si bawa. Dia uncle, mana mau? Dia mau cari apa? Khalta? Ini madu ini. Oh, madu. Ini madu. Orang kahwin kita. Orang kahwin okey. Saya belum kahwin lah. Disebabkan saya belum kahwin, saya tak boleh makan. Kalau yang tadi tu yang ni, dia semua tak boleh. Ni Arab punya. Yang ni new spray. Nah, try ini. Kau ni bukan je lah. Pening kepala aku. Saya tak tahu semua orang suka ini. Engkau suka bau tu? Tak suka. Habis tu yang kau pergi bagi kat aku apa? Dah order dah siap. Lagi, bye. Okey bang, terima kasih. Alright. Nak air, api air. Tak apa. Belum panas lagi. Kami mari api air lah. Okey. Terima kasih bang Bagus lah. Korang boleh datang dekat kedai abang ni. Dia memang jual makanan Arab. Dia jual perfume, barang-barang Arab. Okey, ambil gambar dulu untuk order ni. Check. Alright. Abang tu spray dekat saya perfume botol tu. Yang botol color apa silver tu. Kalau kata wangi, nanti saya nak belilah. Kalau betul wangi boleh tahan at least 6 jam lah kan. Kita kan berpeluh kan, kerja berpeluh, tempat yang panas. Ui, ada baju biru pula. Okay, so kalau wangi saya datang guys, kita belilah, kita support dia kan. Okay, so order pertama kita dah pick up. Next kita pergi Q Bistro pula geng. Pengantin baru. Assalamualaikum. Q Bistro. Okay. Bagus bos. Alright. Oh, pengantin baru guys. Alright, kita sampai ke Q Bistro. Kalau macam kawan saya tadi tu, dia boleh lah beli khalta kan, sebab dia dah kahwin. Baru kahwin, sesuai lah beli khalta. Yang tadi tu lah yang saya borak dengan abang Arab tadi tu. Okey, untuk order Q Bistro, nombor order 866. Tak siap lagi bang? Roti kosong je bang. Kan? Roti kosong di telur. Belum siap guys. Roti kosong belum siap. Saya tunggu dah dulu. Dah siap lah tu. Dia dah marah kawan dia. Lambat sangat. Siap Okey. Ambil gambar dulu. Okey bang, thank you. Alright. Okay guys, so saya dah pick up kedua-dua order. Satu shawarma dan juga order Q Bistro. Dan order ni, order yang pertama kita hantar ke Larai, Presa 5. Dan kemudian kita hantar ke Cybersort. Jauh Cybersort. Tak apa, jom kita pergi ke Larai dulu guys. Okay, so jom kita pergi ke... Astaghfirullahalazim. Mentang-mentang dah habis puasa kan, dah habis raya, macam-macam dia keluar. So jom guys kita pergi. Okey, jom kita pergi ke Larai Blok 3 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Alright guys, alhamdulillah kita selamat sampai ke Larai Presa 5. So kita nak pergi ke Blok 3B. Yang ke atas ni korang nampak ni. Korang nampak tak tu? 3B. So kita nak pergi situ lah. Dia punya lobby geng, dekat sini. Agak jauh. Alright. Saya nak parking dekat abang JNT ni lah. Depan kereta dia lah. Okey. Cantik. Okey, so untuk order Larai ni, nombor order 866. Order roti telur dan roti kosong. Okey, jom. Okey, kita sampai rumah dia. Saya gantung dekat sini. Customer ni tak ada apa, hook S tu. Kalau ada hook S tu, kita gantung kat hook tu kan. Okey, tak kat gambar. Korang tahu tak, bila kita gantung makanan kat sini kan, lama-lama dia punya ni rosak lah. So tu lah, kalau boleh sediakanlah apa, S, hook S tu, supaya tak adalah rosak tombol pintu tu kan. Okey, order ni dah tak kat gambar, cek. Order ni settle guys. Okey guys, so untuk order Larai Blok 3 dah selesai, settle. Now kita nak pergi ke Idaman Melo Cybersort. Kita nak hantar ke Blok B. Dan customer ada tinggalkan note di mana dia suruh jumpa di lobby B2 lah. Lobby B2 ni jalan lah. Jalan. Bye.
Okay, so kita nak pergi hantar ke Idaman Melo. Blok B, dia bukan blok B2 tau. Dia blok B, tapi dia ada 2 lobby. So kita nak pergi jumpa dekat lobby yang kedua. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke Idaman Melo saya besar. Okay guys, Alhamdulillah kita selamat sampai ke Idaman Melo saya besar. So kita masuk ke kiri ni. Dan kemudian kau boleh nampak lah ada satu perumahan yang besar lah kat sini kan, apartment kan. Okay, so jom kita masuk dulu. Saya rasa kena register kot dekat security ni, saya pun tak ingat lah. Okay, jom kita pergi ke hujung. Customer kata jumpa di lobby hujung. Alright guys, kita sampai lobby yang kedua. Belakang tadi tu lobby 1 dekat van tadi tu. So kita akan parking di sini. Boleh drop ke? Boleh, okay. Sebab kan dia kata boleh drop, cantik. Cun-cun. Okay, bye. Thank you Okay, so saya dah ambil gambar tadi cekelecak satu. Lepas tu saya ambil sekali lagi gambar. Nak tunjukkan yang lobby B lah. Lobby B yang sebelah sini kan. Alright, cantik. Okay, udah ni settle. Okay, bye. Thank you. Bagus lah bayar tu. Dia bagus sebab nampak kamera guys. Korang percayalah cakap saya, kalau korang bawa kamera, orang keliling yang akan jumpa kau, dia akan jadi baik kan. Serius, korang tak percaya. Bayar tu biasa saya datang muka masam je tau. Tapi ini hari dia baik lah. Dia angkat tangan, ada thank you. Okay. Macam PL lah. Okay guys, so setakat ni dah double order, Alhamdulillah. So saya macam biasa guys, setiap slot per hour saya akan target 10 job. Ada 8 job lagi. Area bengkel ni biasanya tak masuk pun order. Kalau hujan, ya boleh masuk. Tapi biasanya memang tak masuk lah. So bila kita dah tahu dekat sini order tak masuk, janganlah kita tunggu-tunggu lagi nak pusing-pusing kawasan dia ni. Lambat lah guys, buat lambat. So baik kita patah balik ke Putrajaya. Kita terus masuk ke Putrajaya guys. Let's go. Alright guys, so saya dah sampai semula ke Putrajaya. Hampir 15 minit saya bertarung dengan angin di atas jalan yang sangat panjang. So jom kita cari order yang ketiga pula guys, dekat kawasan Putrajaya. Kawasan yang biasa je guys. Janji 10 order saya tercapai guys. Let's go. Alhamdulillah order masuk. Nampak tak? Daripada bengkel tadi kat sini baru masuk guys. Alright guys, so masuk order CU Mart guys. Order CU Mart berdekatan dengan Nesken ni sahaja. Okay, Nesken, Chocolate World, Guardian. Lepas tu ada CU juga dekat depan tu je. Orang double park dekat sini lah. Itu pasal dia macam ni. Macam mana aku nak berhenti ni? Sekejap depan sikit lah depan kereta Alphard ni lah So kita parking belakang dia. Parking belakang pun okey juga. Okay lah, saya parking belakang dia lah. Alright. Okay kan, jom kita tengok order CU dah siap ke belum. Kalau ikutkan dalam map ni macam belum siap sebab dia order bapak banyak siut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa item ni? 12 item geng. Uish. Lepas tu dah lah banyak air. Pisang lah aku. Kita tanya sekejap lah dah siap ke belum. Macam belum. Hai, 688. Banyak item dia Betul. Ni dia punya air ni berapa banyak ni? Air 3, air 4. Air 4. Okey lah, boleh lah. Bag lah. Buat 2-3 bag lah, tak kisah. Okey je. Alright. Saya tak kisah guys, item banyak. Dia masalah pada packaging je. CU punya packaging ni dia tak cantik. So nak bawa tu agak risiko lah. Kalau packaging dia cantik, elok je, okey lah kan. Macam Zeus ke apa ke. Apa lagi? Macam Family Mart pun okey. Awak seorang ke? Lama? 10 minit ada? 10 minit lah. Cubalah yang paling awal boleh siap. Siap. Mana air? Ni air? Ini makanan. Okey. Siap pun guys. Setelah berapa minit saya tunggu? 10 minit. Tak adalah lama pun. 10 minit kira okey lah. Tak sampai 10 minit guys. 8 minit sahaja saya tunggu. So saya ambil air dulu. Sebab air dia ni ada 4. Lepas tu baru kita pergi ambil dia punya makanan. Oh, masih Okay, so air biarkan kat bawah, makanan kita tunjukkan ke atas. Ambil gambar dulu geng. Check. Alright. Okay guys, so untuk order CU ni
Nasib baik hantar tak jauh. Kalau jauh ni saya rasa memang tumpah lah cerita dia. Possible untuk tumpah tu sangat tinggi disebabkan jalan pun tengoklah kawasan mana. Kalau kawasan yang jalan dia okey. Kalau tak okey tu nasib lah kan. Tapi disebabkan order ni kita hantar depan Alamanda sahaja. Nama blok ataupun nama tempat tu adalah Oka Alamanda. So kita nak pergi ke situ guys. Tak jauh pun daripada sini, mungkin 3 minit sahaja. Range Rover sekejap. Okay guys, jom let's go. Kita pergi ke Oka Putrajaya Alamanda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Saya harap tak tumpah lah, sebab boleh tumpah sebenarnya. Order Siumat ni dia memang diciptakan untuk tumpah packaging dia. Saya pun tak tahu kenapa packaging dia tak nak upgrade daripada dulu. Alhamdulillah guys, masuk order lagi. Alhamdulillah, syukur. Okay guys, ada biawak. Cuk. Besar gila biawak tu. Okay guys, so kita dah sampai ke Oka guys. Oka Alamanda. So, aku langgar traffic light ke? La ilallah, yelah weh. Sorry. Tak perasan. La ilallah. Sebab Oka ni sebelah traffic light ni je ha. Aku terlanggar tu. Nasib baik tak ada polis weh. Kalau ada kena saman siul. Tak apalah, benda dah lepas kan. Kita lupakan je lah guys. So, Alhamdulillah masuk order geng. Okay, so tak apa, kita hantar dulu order ni. Tapi, aku langgar traffic light tadi. Tak apalah kita tawakal je lah. Okay guys, so tak tumpah. Alhamdulillah. Untuk makanan, untuk air pula. Bismillah. Air. Air pun tak tumpah. Cantik. Okay, jom kita hantar. Okay, untuk dekat sini. Dia punya air, dia punya makan. Alright. Lepas tu kita tangkap gambar. Check and check. Okay guys, so order untuk siumat settle guys. Saya hantar order ni 1.5 minit saja. Okay, next order kita ambil Black Canyon Alamanda geng. Order kecil-kecil lah. Tapi tadi double order awal tadi tu order besar. Ni dua order ni order kecil pula. Jam sekarang 12.42 guys. So setakat ni baru 4 job. Macam tak sempat lah nak dapat 10. Tapi wallahualam, kalau ada rezeki dapatlah 10. Jom kita ambil order yang keempat pula guys. Dekat Black Canyon Alamanda. Alright, kita sampai ke parking Alamanda. Saya akan parking sini lah. Alright guys, kita sampai ke Black Canyon. So saya akan masuk daripada pintu sini. Okay, kemudian nombor order kita 570. Ni, terima kasih. Alright guys, so kita dah pick up. Tangkap gambar dulu. Check. Alright guys, so kita dah sampai ke motor. Dah pick up daripada order Black Canyon. Dan order ni geng, panas lah. Baru pukul 1 tu. Jam pukul 1 ke? 12.50. Tercacak tak kepala mataharinya. So, okay guys. Untuk order ni, order Black Canyon ni kita hantar ke Menara Pekesok Putrajaya. Okay, jom kita pergi ke Menara Pekesok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Okay guys, sebelum kita sampai ke Menara Pekesok, saya nak tunjuk dekat korang view yang takkan pernah bosan bila korang datang Putrajaya. Saya pun tak pernah bosan. Dah 5 tahun dah saya pusing kat sini. Ni dia guys. Allahu Rabbi, cantiknya masjid ni. Lawa weh, very relaxing, sangat tenang. View Putrajaya memang tak bosan lah. Walaupun bandar ni dah lama, dah 20 tahun dah. 20-30 tahun kan. Sama je masjid dia ni, tapi cantik guys. Jom guys, kita pusing sekejap guys. Korang tengok weh. Lawa weh masjid dia. View yang tak pernah bosan guys. Serius tu. Aku baru perasan lah, ada bendera apa ni? Negara apa ni? British ke? Weh, kita kena jajah ke? Weh, British dah masuk! British dah masuk Malaysia! Okay guys, jom lah guys. Dah lah, kita dah pusing-pusing dah kan tengok masjid kan. Boleh lah tu. Kita nak hantar order gang. Yelah guys, saya rasa ini bendera Britain lah. Negara Britain. British lah kan? Ke negara apa lah? Tapi dia ada bintang-bintang pula, entah. Setiap bulan tukar-tukar bendera dia. Tapi minyak mahal juga ni, macam mana ni? Setiap bulan mesti ada dia punya bendera-bendera dia ni mesti bertukar. Tapi minyak, mahal weh, gila lah. Alright, kita sampai ke Pekesok. Bukan sini lah. Bukan masuk sini lah guys. Ini lobi utama dia. Untuk drop makanan ataupun drop barang, kita kena naik dekat sini. Ni dekat tepi ni naik bukit ni. Cepatlah kereta. Okay, so saya nak kena pusing sikit. Alright. Dekat sini guys,
Nak loading barang ke, nak unload barang ke, nak hantar barang ke apa semua kena kat sini. Weh, ni ada apa ni? Beras lah weh. Yo, banyak ni beras. Okay, drop makanan dekat sini. Lepas tu kita ambil gambar. Oh, macam alright. Ni beras ni dia buat apa ni? Niaga ke apa? Oh ya, Alhamdulillah order masuk. Okay, so order seterusnya guys. Masuk Subway guys. Order Black Canyon dah settle. Ni masuk order Subway Preser 8 pula gang. Jom kita pergi ambil. Okay guys, jom guys. Kita pergi ke Air 8 pula. Kita ambil Subway Air 8 Preser 8 gang. Baguslah, order masuk bersambung-sambung tau. So dia best lah macam ni kan. Kita layan order kan. Jam sekarang 12.54 guys. Saya target 10 order. Sekarang baru 5 order. Wallahualam, adakah berjaya dalam masa 1 jam lagi untuk kita dapatkan 10 job in total guys? Saya tak tahu, kita cuba gang. Bang, bawa kereta elok lah bang. Sengit-bengit. Kau pegang telefon bang. Abang, tengah corner ni, tengah selekor kau pegang telefon bang. La ilaha illallah. Janganlah main telefon. Fokuslah pada pemanduan. Kalau jalan tegak straight tak apalah juga nak main telefon. Ni tengah selekor-selekor ni dia boleh bantainya main telefon. La ilaha illallah, ikut kau lah bang. Okey gang, kita dah sampai Air 8. Ni saya lalu betul-betul depan Air 8 punya signboard ni. Alah, ada kereta pula. Macam mana nak turun? Boleh lah. Okey. Alright, kita akan parking sebelah motor R25. Motor 250. Okay, order kita dah siap ke belum? Nombor order kita 534. Dia order satu sahaja dan juga ada air lah. Ada air bang? 534. Payah kalau tak ada benda ni. Betul lah. Nak pegang pun susah. Okay bang, terima kasih. Okay guys, order ni saya takat gambar dulu. Cek-cek. Alright. Okay, order ni saya tekan pick up dulu. So, hantar ke mana ni? Pusat dialisis Hidayah, pintu masuk berhadapan Food Court Preser 9, sebelah kiri dekat dengan Taska. Kat mana ni? Pusat dialisis Hidayah. Oh, okey. Saya rasa saya tahu kod lah. Wallahualam, kita try push dulu guys, kita tengok. Okay guys, so untuk order Subway ni kita hantar ke pusat dialisis Hidayah dekat Preser 9 Food Court. Apa kejadah tu? Saya tak tahu, tapi saya rasa saya tahu. Wallahualam, saya pun tak ingat lah geng. Saya rasa saya pernah hantar, tapi it's very long time ago lah kan. So jom kita pergi ke Preser 9 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Kalau tak jumpa, nanti kita call je lah customer. Itu lebih senang lah. Alright guys, kita dah sampai ke Preser 9. So food court ni adalah sebelah kanan ni. Belah kanan ni adalah food court Preser 9. Sebelah kiri saya ni pula adalah KK Preser 9, klinik kesihatan. So, dia kata hantar dekat pusat dialisis. Adakah pusat dialisis tu dekat dalam ni, dekat area ni, bangunan ni? Tapi ni setahu saya ni adalah dewan atau hall. Tak tahulah kalau ada pusat dialisis ke apa ke kan. Sekejap lah berhadapan fokus sebelah kiri dekat dengan Taska pun tak tahu. Saya call je lah ke semua ni kat mana. Hello, Assalamualaikum bang. Bang, saya dekat depan food court ni. Lepas tu pusat dialisis ni belah mana bang? Di dalam dewan. Di dalam dewan. So saya kena parking kat sini, masuk dalam lah Alright, baik. Sebenarnya saya tak dengar pun apa dia cakap kan. So saya baik-baik saja. Jadi saya akan parking dekat sini dan kita jalan kaki lah tengok dekat mana. Saya pun tak tahulah guys. Dia dekat sebelah sana lah. Tak tahulah okey. Kita jalan je lah, kita tengok lah. Ada security tak dekat sini? Kalau ada security kita boleh tanya. Bang, pusat dialisis kat mana bang? Pintu kaca tu. Pintu kaca, alright. Okey bang. Oh, baru tahu. Nama siapa? Nama siapa? Atas nama Saiful. Okey. Betul? Ada kan? Letak sini boleh? Okey. Saya tak tahu pun ada pusat dialisis kat sini. Oh ya. First time saya hantar. Bertahun. Saya takat gambar dulu. Apakah? Dah berapa tahun? Dah bertahun kat sini kan? Oh, okey. Ni sedih. Okey kak, thank you Alright guys, so order ni settle. Alhamdulillah. Masih faham? Okey bang. Okay guys, dah settle. Kita hantar ke pusat dialisis. Order yang kelima gang. Betul, saya baru tahu dekat situ ada pusat dialisis. Dan saya juga baru tahu yang kat situ ada Taska dan juga Tadika. So, okey lah kan. Kalau tak pernah hantar, kita tak tahu kan. Okay, so mencari order yang ke-6. Food court Preser 9 ni tak masuk pula. Biasa masuk order nasi ayam Pak Tam tu.
Nasi ayam Pak Tam ada, lepas tu ada kedai Tom Yum dan sebagainya tu kan. Biasanya masuk order, alhamdulillah masuk pun kau dia dengar. Alah masuk Texas Chicken Caltex Putrajaya. Aku sakit hati dengan Caltex ni. Dengan Caltex pula. Caltex tak salah. Texas ni guys. Caltex tak salah. Texas ni yang salah. Texas sidai kuat lah. Malas lah nak tunggu. Saya pergi tengok dulu kan. Kalau kata order tak siap, saya cancel saja. Saya tak nak tunggu. Kalau kata siap, kita ambil, kita jalan. Kalau belum siap, saya cancel lah guys. Okay guys, jom kita pergi ke Texas Chicken Caltex Perisa 8 gang. Alright guys, kita sampai ke Caltex. So, kita nak pergi dekat Texas Chicken ni. Saya predict lah kan, order belum siap. Nampak? Ramai rider. Saya predict order memang belum siap. Customer dine-in pun ramai ni. Boleh tahan ni kalau sekali pandang. Jom, kita tengok order dah siap ke belum. Kalau belum, kita cancel terus. Tanpa ada keraguan. Nampak gaya memang belum siap guys. Usah sikit. Belum siap kan. So, saya akan cancel order ni. Cancel. Tangkap gambar. Cek. Okay. Alright. Dah cancel guys. Jom kita cari order lain lah. Tak nak saya tunggu order macam ni. Buat lambat je. Customer dine-in pun ramai. Order Grab ataupun online punya order ni pun banyak. Tak payah lah. Alhamdulillah order lain masuk. Nampak? Tak rugi pun cancel. Aduh geng, masuk air 8 lah. Tak sempat saya nak U-turn. Tak apalah, kita U-turn depan ni lah. Masuk Subway sekali lagi guys. Subway air 8, jom lah. Cancel Texas, masuk Subway. Subway insyaAllah kau sampai je dia siap kan. InsyaAllah lah. Subway ni jarang sidai. So kita kena berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semoga order siap. Jom kita pergi ke Subway air 8 guys. Sekali lagi. Okay guys, kita sampai sekali lagi dekat air 8 punya Subway. Okay, kita parking dekat motor yang sama. Kita parking sebelah sini pula. Alright. Okay, so nombor order kita kali ni 976. Ni air dia kan? Okay bang, masih. Okay guys, so order 976 dah siap order Subway kita. Dan sekarang ni tengah azan. So kita lepaskan azan dululah. Saya masukkan jap makanan dalam beg. Order ni ambil gambar. Cek. Alright guys, so untuk order ni kita hantar ke Residency Aura Blok C3 dekat Perisa 8. Dia berdekatan dengan food court Perisa 8 kan. Lebih kurang lah sebelah padang bola tu guys. Okay, jom kita pergi ke Aura Resident Blok C3. Bismillah. Semoga selamat sampai. Alhamdulillah masuk order lagi. Tak sampai lagi. Resident Aura masuk order lagi guys. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Kita pergi hantar dululah Lepas tu baru kita tengok order ni. Saya tutup kamera sekejap guys. Okey, buka balik guys. Alhamdulillah guys, masuk dah. Korang jangan nak tuduh-tuduh saya saya tak buat apa-apa Saya tutup kamera sekejap je. Korang jangan nak tuduh-tuduh. Okey, so next order ni masuk Mak Rock dan juga FZ Warisan. So tak apa, kita hantar blok C3 ni dulu. Lepas tu kita pergi ambil guys. Kita nak kena patah balik semula ke air 8 lah. Patut kalau dia masuk tadi kita sekali jalan je lah kan. Senang. Alright, so kita dah masuk ke Residency Aura C1, C2 yang ni kan. C2 ujung sekali C3. Alright. Okay guys, kita dah sampai ke blok C3. So kita boleh tinggalkan makanan dekat rack ni. Kita letak makanan dekat rak. Nak naik tak boleh sebab dia punya lobby ni kena pakai pakai kad tu kan. So kita tak boleh nak naik. Jadi saya akan drop sahaja di rak dekat lobby. Letak dalam ke? Letak dalam lah. Okay, saya letak sini lah Okay. Lepas tu kita tangkap gambar. 1, 2, 3, cek. Alright. Okay, order ni settle guys. Alhamdulillah. Okay, order Mak Rock. Lepas tu order FZ Warisan Bistro. Kedua-dua order ni hantar ke Present 9. Dekat je guys. Korang nampak tak? Satu kat sini, satu kat sini lah. Tak jauh pun. Rumah customer tu. So tadi dah berapa order dah total? Saya dah terlupa dah. Baru 6 order lah kan guys. Tadi kita cancel order Texas tu, order yang ke-6. Ni 7 order ke-8. Order 6, ni tadi ni order Subway ni order ke-6. Lepas tu masuk double 7-8. Jam sekarang 1.22. Saya rasa sempat lah. Jom kita kejar masa ni. Okay guys, jom geng. Kita pergi ke Ayam Mak Rock. Kita jumpa di Ayam Mak Rock. Kita
Okay, jumpa kat sana geng. Okay guys, kita sampai ke Ayam Mak Rock Present 9. Present 8, 9 kot. Jom kita ambil order. Nombor order 899. Ya bang. Tunggu sambal. Oh, sorry. Terima kasih. Okay guys, order dah siap. Dapat gambar, coklat syak. Okay, tekan pick up. Okay, next order kita ambil order FZ Warisan Bistro pula. Yang ini dekat area Subway tadi tu. Dia dah belah sana lah kan. Dia Present 8 juga, tapi dia Present 8 yang sebelah sana. Jom guys, kita pergi ke FZ Warisan Bistro pula. Order ni kan, kalau masuk double ataupun triple, kalau dia punya double order ni jauh-jauh, maksudnya satu order dekat sini, satu lagi order dekat sana. Dia jauh lah kan, dia macam susah sikit lah. Okay guys, kita sampai ke Present 8 yang sebelah sini. Okay, kita sampai ke FZ Warisan Bistro. Sekali pandang macam sidai. Yelah tu sidai lah guys, order belum siap lah. Okay guys, disebabkan saya rasa order sini sidai, sebab saya pernah kena sidai kat kedai ni lebih 40 minit. Kalau dine-in, customer yang dine-in ni terlalu ramai kan. So saya rasa saya kena cancel lah. Tapi itulah, aduh macam mana sayang pula. Tapi order memang belum siap tu. Buang masa tu kalau tunggu. Macam mana cancel ke? Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu guys. Kalau saya cancel, esok hari Khamis last untuk bonus. Sekejap, kita buat kira-kira sekejap. Adakah berbalik untuk cancel order ni? Saya rasa cancel lah guys. Saya tak nak buang masa lah. Tak apalah. Tak ada rezeki. Korang tengoklah, rider ramai tunggu. Saya rasa 4 orang, termasuk saya dah jadi 5 orang. Tak nak lah tunggu, buat masa lah. Okay lah guys, tak apalah. Kita anggap saja tak ada rezeki. So, patutnya dah 8 order, tolak 1, tinggal 7. Okay, so sekarang baru 7 order lah kan. Kita nak kena cari lagi 3 guys. Jom, kita pergi hantar dululah order Ayam Mak Rock ni. Okay guys, so untuk order Ayam Mak Rock, kita hantar ke Present 9G. Okay, jom. Saya tak tahu nak cakap apa lah. Let's go lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Sayang lah weh, cancel satu order tadi kan. Tapi tak apalah. Saya tak nak kena sidai, buang masa lama sangat. Sebab tengok kedai dia pun tahu. Dine-in ramai. Lepas tu dia punya order online pun banyak. Sama macam Texas ni. Tapi order Texas ni saya cancel, saya punya CR tak naik. Order FZ Warisan tu saya cancel, ada CR saya naik lah, cancellation rate saya. So tak apalah. Daripada kena sidai buang masa, menangok, tengok je orang makan kan. Kita tak makan, kita tengok orang makan. Aduh, tak boleh lah macam tu. So kita baik kita cancel je lah. Kalau kita tunggu sambil tengok orang tu makan dan makanan dihidangkan pada kita, itu tak apa guys. Kalau kita tengok je orang makan, ada kita tak boleh guys, nanti kita akan kalah dengan nafsu. Saya tak nak makan waktu-waktu macam ni waktu kerja ni. Okay guys, sekali lagi bismillah, semoga selamat sampai. Okay guys, so kita dah sampai ke Present 9G. Okay, so rumah customer ni dekat sini sahaja. Okay, masuk kiri ni, lepas tu nombor 2468. Okay guys, okay, kita dah sampai rumah dia. Rumah dia nombor yang ketiga. Apa rumah nombor yang ketiga? Rumah yang ketiga. Okey, sampai. Ada Ayam Mak Rock nombor 899. Lepas tu kita tangkap gambar. Order ni coklat. Alright. Okey, order ni settle guys. Alhamdulillah. Okey guys, saya check dulu adakah betul 7 order ataupun berapa order tak? Betul guys, 7 order lah guys. 7 order. So kita ada lagi 3 order yang perlu kita dapat. Jam sekarang 1.34. Nampak tak dekat saya punya kamera? Kat meter saya ni jam sekarang 1.34. Ada 3 order lagi guys. Banyaknya 3 order. Ya Allah, bismillah, triple ya Allah. Grab tolong, triple order. Fuh. Masuk order. Weh, ada kereta. Aduh. Masuklah order Grab. Ya Allah, tolonglah. Jom guys, kita pergi ke Present. Present 15 diplomatik guys. Bismillah, jom kita pergi sana. Harap-harap ada order lah. Kalau masuk IOI pun kita pergi je guys. Let's go. Alhamdulillah guys, masuk order guys. Atas highway tadi saya tak dengar. Dah nak sampai, nak berhenti ni baru saya perasan order masuk guys. Masuk double order. So yang pertama masuk Bus Bear Coffee Alamanda dan juga KFC Alamanda. Ui, baiklah. Masuk double. Kalau dia bagi satu je lagi triple kan, dah selesai dah 10 order. Jam sekarang 1.40 guys. Kalau kiraan saya dia punya location nak hantar ni pun agak jauh, hantar ke Jabatan Peguam Negara.
Kita ada 20 minit lagi lah, 20 minit. Dalam 19-20 minit macam tu lah guys. Saya rasa tak sempat. Tapi wallahualam, kalau kata kita sampai je Alamanda, pick up order bus bag, pick up order Alamanda, kan? Kalau order dah siap terus jalan, saya rasa sempat kot. Kot lah. Sebab tinggal 18 minit macam tu. Jom kita pergi Alamanda dulu guys. Kita pick up order bus bag dan juga KFC. Alright guys, kita sampai ke Alamanda. Jadi saya akan parking di sini. Banyaknya motor. Alright, saya akan parking dekat sini guys. Cantik. Jom. So, saya ingat saya akan ambil order KFC dulu. Lepas tu kita pergi ambil order bus bag. Order bus bag dulu lah. Bus bag punya order ni jauh. Alright guys, kita sampai ke bus bag. Nombor order 823. Dua-dua Terima kasih. Air sahaja dalam ni Okey baik, terima kasih. Okey guys, kita sampai ke KFC. Saya rasa order KFC dah siap. Nombor order KFC 134. Okey, cantik. Dah siap, cun. Okey guys, kita sampai ke motor. Untuk double order ni saya belum dapat gambar lagi. Sekejap lah kita ambil gambar dulu. Tapi sebelum ambil gambar nak kena susun dulu ni. Macam tak muat je. Ni ada air, itu ada makan dia lagi. Banyak juga apa order bus bag ni kan. Saya try lah adjust lah Kalau muat cantik. Kalau tak muat nak kena ni lah. Kena pandai-pandai lah. Okey guys, muat guys, cantik. Alhamdulillah. Ambil gambar. Order bus bag. Cak-cak. Lepas tu order KFC pula kan. Kita ambil gambar. Cak-cak. Alright. Cantik. Settle ambil gambar. Okey, jom kita pergi hantar guys. Double order. Jam sekarang 1.51. Ada 9 minit sahaja untuk saya hantar order ni. Tak tahulah masuk order ke tidak kan. Kita cuba je lah. Okey, order pertama kita hantar ke Preston 8 guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke Preston 8 guys. Okey guys, kita dah sampai ke rumah customer. Rumah customer nombor 7. So jam sekarang 1.55. Wallahualam, saya rasa macam tak sempat. Tapi kalau kata masuk order lain lagi, Alhamdulillah kan. So customer ni order KFC nombor 134. Ada air 2. Cantik. Alright. Okay, kita drop dalam box ni. Customer tinggalkan box. Okay, cantik, cun, masuk. Okay, ambil gambar lu. Cak-cak. Okay. La ilaha illallah, lah box ni. Okay, order ni settle guys. Okay, next order kita hantar ke Jabatan Peguam Negara. So, saya susun balik makanan ni lah Okay, jom guys. Saya dah message customer untuk tunggu dekat lobby. Tak tahulah. Biasanya kalau hantar ke Jabatan Peguam Negara, kalau 10 kali hantar, 3 orang je customer yang tunggu. Yang lain semua kita drop dekat lobby. Okay guys, kalau kata drop kat lobby, okey lah. Boleh lah kan. Okay, jam dekat motor saya sekarang 1.56. Jam dekat telefon pun 1.56. 20 saat. So, ada balance dalam 3 minit lagi guys. Kalau kata on the way ke sana tiba-tiba masuk order, Alhamdulillah. Kalau tak masuk order tak apa guys. Tapi, pengharapan saya biarlah masuk order kan. Okay guys, let's go guys. Kita pergi ke Jabatan Peguam Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai guys. Okay guys, kita dah sampai ke Jabatan Peguam Negara dan jam sekarang dah pukul 2. Tak sempat guys. Ngam-ngam sampai ke AGC ni dah pukul 2. So, tak ada rezeki guys. Saya rasa 9 order sahaja untuk hari ini. Sayangnya. Okay, tak apalah. Kita dah sampai ke AGC guys. So, kita nak naik ke atas ni. Oh, sop. Alright. Dan saya akan parking betul-betul dekat depan lobby dia ni. Okay. Sayanglah guys, dekat AGC ni pun banyak juga kedai. Dekat belakang tu ada Zeus Coffee, dalam pun ada kedai apa tak nama dia tu. Dekat sini memang banyak kedai guys, tapi tak ada rezeki. Order tak masuk pun dekat sini. Alright. Order bus bag ada 2 bag. Customer tak tunggulah. Kalau dia tak tunggu, tak apalah. Kita drop dekat sini sahaja. Ada meja yang disediakan. Okay. Lepas tu takat gambar, ada 2 order. Kita buat piece sikit. Cak-cak. Okay. Okay guys, so untuk order yang hantar ke AGC ni settle. Alhamdulillah. 9 order betul. 9 order guys. Okay guys, so order bus bag tadi adalah order yang terakhir untuk hari ini. Alhamdulillah, walaupun tak tercapai target 10 order, hanya dapat 9 sahaja. Namun kita kena sentiasa bersyukur guys. Sentiasa ucapkan Alhamdulillah.
Okay guys, terima kasih kerana menonton video saya guys. Video Akil Syahrudin Grab Vlog pada hari ini guys. Nantikan video pada minggu hadapan. InsyaAllah saya akan buat satu video berkenaan review. Ramai yang minta saya, yang request dekat saya, Kil, review lah motor. Kil, review lah motor. Okay, saya akan buat satu video untuk review motor saya. InsyaAllah pada minggu hadapan guys, kalau tak ada apa-apa halangan. Okey, terima kasih kerana menonton video Akil Syahrudin. Sekali lagi guys, saya ucapkan terima kasih. Dan kali ketiga saya ucap terima kasih. Jumpa korang pada minggu depan guys. Kalau korang belum subscribe, tekan guys button subscribe. Saya punya subscriber stuck dekat 19,700 guys. Naikkan lagi guys, jadi 20,000 gang. Come on. Jangan lupa untuk tekan like, share juga. Okay guys, kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, ada apa-apa cadangan, boleh share di ruangan komen guys. Jumpa korang pada minggu depan guys. Assalamualaikum.